Ya, Assalamualaikum semua, hai. Hari ni nak share sedikit lah tentang 2 point perspektif. Jadi kat sini kita ada satu shape. Jadi macam mana kita nak buat drawing kita tu, bangunan kita ataupun objek kita ikut perspektif. Sebenarnya kita tengok warna-warna ni, warna hijau, warna merah, warna biru dengan warna hitam. Okay, kita tengok dulu yang warna hitam ni kan. Yang ini semua ni. Okay, jadi yang warna hitam ni adalah horizontal punya line iaitu eye level lah eye level. Ini sangat penting untuk kita set perspektif dekat mana kita punya mata memandang, viewer punya mata memandang Jadi dia akan tengok dekat sini lah, kalau ada kepala dia dekat sini ni mata dia Okay, dia tengah diri katakan kat situ. Okay, so sebenarnya kita dah sketch dulu warna merah-merah ni kan. Dia sketch dulu shape dia, kita nak buat bangunan, ada laut, ada kapal, ada batu cuma sekarang ni kita nak buat detailing saja, ikut bentuk perspektif lah jadi kita cara yang mudah, kita tengok warna hijau ni warna hijau ni adalah ke arah kiri kan, ke mana perspektif tu pergi, ke mana dia pergi. Okey, kita ambil warna, so saya mungkin ambil pink biar nampak sikit. Okey, pen pun boleh. Alright, kita tengok. Okey, so dekat arah sini nampak tu, dekat arah sini dia akan ke arah kiri lah. Hijau ni semua ni ke arah kiri, dia akan mengecil ke arah kiri kalau nampak okey. So katakan kita nak buat detailing kat sini, kita buat je lah kat sini kan, kat sini. Okey, itu yang kiri. Yang belah kanan, perspektif dia ke arah kanan lah so semua akan menghala ke horizontal line yang ke arah kanan ni, semua ni. Okay, jadi kita gabungkan dua-dua tu. Kita ada vertical line semua ni kan. So kalau kita nak buat detailing, katakanlah saya nak buat rumah kat sini kan, ingat ke situ. So kat sini ada satu, so ke mana? Ke sini lah, ke kanan pula yang merah. Yang ni yang hijau. Mungkin saya warnakan dia gelap sikit lah, hijau gelap macam tu. Ni hijau ini so mungkin kat sini ada lagi bumbung dia kan. Ini so kalau yang merah mungkin ke sini lah, sini kan. So yang ni vertical lah mungkin kat sini nak buat satu lagi dia punya apa, detailing kan. So semua yang bahagian kanan ni dia punya ke arah kanan lah. Jadi kita fikir dua konsep tu, yang ke kiri mengecil dan yang ke kanan mengecil. Yang lain tu kita letak horizontal line. Tapi mungkin ada benda kita tak nak ikut betul-betul bentuk ni lah kan. Contoh macam batu ni kan, mungkin ada kat sini sikit. Kita jangan semua ikut line tu lah. Ada juga benda yang kita tak ikut contoh macam kat sini kan, mungkin nak buat batu kat sini, dia tak adalah ikut betul-betul perspektif line tu. Itu semua guide saja. Yang kita nak rotate nak apa semua, kita boleh buat okay. So kalau ada macam tu, kita buat detailing lah. Okay, sama juga macam kapal ni kan. Okay, so saya harap ini membantu. Simple. Kita recap balik. Horizontal, vanishing point daripada kiri, vanishing point ke kanan. Dan kita combine dua-dua tu. Combine. Satu. Ambil hijau, ni hijau senang. Satu, dua. Okay, merah pula. Satu, dua. Jadi, nampak? Kita dapat satu bentuk. Lepas tu kita custom lah. Bentuk apa yang kita nak buat tu. Buat bulat ke. Kan? Okay. Jadi saya harap ini simple 3 step. Horizontal, vanishing point kiri, vanishing point kanan. Dan kita cuba sculpt,
kita buat 3D punya objek untuk kita punya perspective drawing. Okay? So, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.